Satu tips yang bantu saya turun berat badan daripada 90 sekarang ni 70 kg. Dan tips ni paling penting kalau anda nak mulakan journey turun berat badan dan jaga kesihatan anda. Sebenarnya semua ni bermula dengan hanya satu saja perkataan, iaitu keputusan. Kalau anda nak turun berat, anda nak fit, anda nak lebih sihat, yang anda kena buat sekarang adalah keputusan. Kalau diet anda masih lagi turun naik, hari ni diet, besok tak diet, exercise, baru start satu hari, rehat sebulan. Ini maksudnya anda masih belum buat keputusan. Keputusan maksudnya anda dah decide, ini hari terakhir kehidupan anda tidak sihat. Ini hari terakhir anda makan benda manis. Ini hari terakhir aku tak exercise. Ini hari terakhir berat aku macam ni. Sebab perjalanan nak turun berat, perjalanan nak fit ni, dia bukan sehari, bukan sebulan, bukannya 3 bulan. Boleh jadi setahun, 2 tahun. Tapi kalau keputusan anda tak cukup kuat, mungkin anda tak akan berubah sampai bila-bila. Jadi, anda dah buat keputusan ke belum? Cuba komen sekarang. Janji buat.